Dalam hidup kita, cabaran datang tanpa diduga, dan tidak semua mampu mengharunginya. Kita mungkin memerlukan sokongan. Di sinilah hadirnya kebaikan. Biarpun kecil, namun besar maknanya. Kerana setiap insan layak dibantu dan layak untuk dilindungi. Apabila kami turun padang, kami melihat terlalu ramai rakyat Malaysia yang perlu dibantu. Melihat semangat mereka yang kuat inilah menguatkan lagi langkah kami. Seperti juga seorang tukang masak di Damansara Damai yang membuka pintu kedainya bukan semata-mata untuk menjual, tapi untuk memberi. Saya cuma nak bantu yang mana saya mampu. Semua orang boleh ambil makanan. Saya cuma tukang masak. Selagi boleh masak, saya akan terus bagi orang makan. Sebab dapat memberi pun adalah salah satu bentuk rezeki. Kebaikan membentuk masyarakat yang saling menjaga. Inilah Great Eastern Takaful. Kami memperkasa warga kerja kami untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Kerana hidup lebih bermakna bila kita saling melindungi.